Awak tak boleh buka Okay guys, selamat pagi. Sekejap, tengah set up sistem sikit. Sekejap. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. So alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live pagi ni. So semalam kita tak sempat nak live. So pagi ni alhamdulillah kita sempat nak live. Kita nak santai-santai, sharing santai-santai saja. Sambil tu tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share sekiranya audio dan visual saya clear. Dan tolong komen padu dekat ruang komen sekiranya audio dan visual saya clear lah, InsyaAllah pagi ni. Okay, so alhamdulillah, seperti biasa sebelum saya nak mulakan sesi saya pagi ni, suka saya nak memperkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician, CFTUS, alhamdulillah dengan izin Allah. Okay, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Financial Practice MIFP di INSIF, which is universiti adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan alhamdulillah saya juga antara panel jemputan untuk semakan kurikulum di Universiti YTM untuk kos diploma dan degree investment. Ada beberapa subjek ataupun beberapa silibus lah yang saya semak di bawah UiTM ni. Saya check sama ada diorang punya silibus ni mengikuti apa yang industri nak ataupun tak lah. Saya antara panel pakar yang telah dijemput. So alhamdulillah. Di samping tu juga saya juga merupakan antara panel jemputan tetap untuk RTM, Rancangan Bis Malaysia. So I think minggu lepas pun, hari Khamis lepas pun, saya bersiaran untuk update tentang perkembangan semasa pasaran saham lah. So alhamdulillah itu hari Khamis lepas. Dan kemudian baru-baru ni alhamdulillah hari Sabtu lepas saya telah dijemput ataupun diberi penghormatan untuk menjadi salah seorang speaker di program Invest Fair 2025. Siapa yang tak tahu, Invest Fair ni adalah sebuah fair untuk pelaburan saham yang terbesar di Malaysia. Dan alhamdulillah saya merupakan salah seorang speaker yang diberi penghormatan untuk bercakap di dalam sesi investment fair tersebut lah. So bagi saya ini adalah satu benda yang saya sangat bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk bercakap dalam satu program yang saya boleh katakan besar lah. Saya boleh katakan program ini besar, yang mana ramai yang hadir dalam program tersebut. Saya punya program, saya punya session adalah pada hari Sabtu. Dan saya alhamdulillah merupakan speaker pertama untuk hari pertama. I'm the first speaker on that session pada hari pertama lah. Selepas launching, pelancaran dan sebagainya. So saya antara menjadi speaker yang pertama dalam sesi tersebut lah. Guys, sambil tolong tekan like, tolong tekan love. Sekejap minum sikit. Kiranya audio dan visual saya clear, tolong tekan like, tolong tekan love, and then tolong tekan button share jugalah. Okay. Okay, so alhamdulillah saya merupakan speaker pertama di dalam program tersebut pada hari Sabtu lepas. Dan sebenarnya dan saya juga bersama-sama dengan bagi saya bersyukur juga saya bersama-sama dengan speaker-speaker besar, contoh macam Datuk Dr. Nazrihan. Okay, saya jumpa dengan dia dan sebagainya. So ramai antara nama-nama besar, bukan saja dalam dan apa yang menarik teman-teman, apa yang saya bersyukur dan lebih menarik adalah dalam program Invest Fair, dalam program Invest Fair ni
tak ramai speaker-speaker Melayu lah. Dan kita boleh kira guna jari lah. Speaker Melayu ni ada beberapa orang je. Daripada total speaker yang ada, so speaker Melayu tak ramai. Dan Alhamdulillah saya merupakan salah seorang daripada speaker yang berketurunan Melayu lah. Alhamdulillah. So ini bagi saya satu peluang yang sangat besar, dan saya rasa sangat bersyukur dengan peluang yang diberikan kepada saya ni. Okay, so saya tak nak cerita banyak pasal saya punya session dekat program Invest Fair 2025. Cuma saya nak recap semula pengalaman saya bila saya boleh katakan pertama kali saya pergi dekat program Invest Fair. So pertama kali saya pergi program Invest Fair ni adalah pada tahun 2013 lah. 2013 adalah, tak silap saya itu adalah program Invest Fair, pelaburan punya Invest Fair ni. Yang pertama saya pergi adalah pada tahun 2013. So sekarang adalah tahun 2025. So 2013 bila saya hadir ke program Invest Fair tu, saya hadir sebagai peserta lah. Saya hadir sebagai orang yang datang untuk tengok, nak belajar tentang pelaburan, tentang this industry dan sebagainya. So 2013, that is the first investment fair yang saya pergi. Dan bagi saya ini adalah satu pengalaman yang sangat menarik lah. Sebab sekarang ni tahun 2025. You bayangkan 2013 saya datang ke program investment sebagai peserta. Alhamdulillah tahun 2025 bertahun selepas itu saya merupakan speaker di program Invest Fair. Dan bagi saya adalah benda yang sangat menarik lah. Dan ketika saya pergi tahun 2013, dia punya situasi tak jauh beza macam tahun 2025. Kenapa saya katakan tak jauh beza, tuan-tuan? Kerana ketika saya pergi pada tahun 2013, saya bercakap tentang kehadiran, especially orang Melayu kita lah. Saya bercakap tentang bangsa saya sendiri, orang Melayu. So 2013 bila saya pergi, kehadiran orang Melayu tu saya boleh katakan tidak begitu ramai. 2013. Saya pergi di tahun 2013. Okay. Bila saya pergi tahun 2013 tu, saya pergi dalam keadaan yang kosong. Saya pergi ke sana dalam keadaan saya boleh katakan kosong lah. Kosong. Saya waktu tu saya baru nak belajar macam mana saya nak terlibat dalam industri dan sebagainya. That is during tahun 2013, 2013. Okay, saya pergi ke sana, and then saya pun bercakap lah dengan ramai orang. Saya pergi booth ke booth, apa saya buat. Saya bercakap dengan ramai orang untuk saya nak tahu, sebab saya sangat minat dengan saham, guys. Seperti siapa yang tak tahu lagi, saya berminat dengan saham ni sejak zaman saya dekat sekolah lagi. Saya dekat zaman saya di sekolah menengah. Sekolah menengah lagi saya dah minat tentang saham. So habis belajar, so saya sambung dalam course yang related dengan saham, iaitu Diploma Investment Analysis. Kemudian saya sambung degree investment dan sebagainya, degree finance, degree finance dan sebagainya dalam kewangan. Dan itu yang menyebabkan saya sangat minat. Jadi saya nak terlibat dalam industri ini secara direct lah, saya terus. Jadi saya pergilah Investment Fair tahun 2013, 2013. So 2013 saya datang sebagai seorang peserta. Saya datang sebagai seorang peserta, dan Alhamdulillah 2025 saya datang sebagai seorang speaker pakar dalam industri in 2025. Alhamdulillah beberapa tahun lepas tu, few years back. So bagi saya ini adalah satu kenangan lah, satu kenangan yang bagi saya sangat, saya boleh katakan mengimbau kembali lah. Bila saya walk in, saya datang ke Invest Fair tu, saya teringat waktu pertama kali saya sendiri pergi ke Investment Fair. Dan seperti yang saya nak beritahu dengan anda berdasarkan pengalaman saya, bila 2013 saya pergi, saya lihat especially orang Melayu kita yang terlibat ataupun yang hadir, yang datang, yang nak menimba ilmu, yang nak dapatkan ilmu, tak ramai lah 2013. So 2025 saya ingat dia dah berbeza sedikit lah, because it's a few years back. Jauh beza 2013 ke 2025. Itu makan masa bertahun-tahun. Jadi bila saya hadir ke 2025 sebagai seorang speaker, saya datang sebagai seorang speaker, saya lihat saya agak situasi je lebih kurang sama macam 2013. Sebab saya lihat especially kehadiran orang Melayu, saya boleh katakan kita boleh kira guna jari. Alright, I can count by using my jari pun dah cukup, saya boleh lihat. So ini adalah bagi saya satu benda yang saya boleh katakan sangat merugikan lah, sangat merugikan, sangat merugikan. Especially orang kita tak ramai lagi yang join. Saya jangkakan lah, sebab
Yalah, beza daripada 2013 sampai 2025. Mungkin 2013 kita tak begitu celik IT. Yalah, zaman tu pun yang ada pun Facebook ada kot. Saya rasa Facebook ada, TikTok apa semua tak ada. So banyak daripada social media kita nak dapatkan info, ChatGPT, AI apa semua tak ada. So saya jangkakan 2013 mungkin ramai orang tak aware, ramai orang tak tahu, ramai orang masih lagi terlibat dengan pelaburan-pelaburan scam yang nak mudah, yang nak senang dan sebagainya. So saya beranggapan begitulah tahun 2013. Tapi 2025 saya lihat situasinya lebih kurang sama macam 2013. Alright, dia tak jauh beza. Dia tak jauh beza. Maksudnya apa? 2013 orang Melayu yang datang dan compare dengan 2025 orang Melayu yang datang ke program pelaburan ataupun program Invest Fair, saya lihat dia punya situasi lebih kurang sama. So masih tak ramai, saya lihat masih ramai lagi especially orang Melayu kita yang tertinggal untuk mendapatkan, saya boleh katakan, info ataupun ilmu-ilmu berkenaan dengan saham ni sangat tertinggal. Tapi saya nak bagi tahu orang anda, kita punya program tu berlaku di Mid Valley, di Mid Valley, Kuala Lumpur. Dan saya boleh katakan ramai orang, memang ramai. Totally saya boleh katakan orang yang datang, saya boleh katakan sangat ramai. Very ramai, macam berjerimpit lah. Okay, kalau nak berjalan tu saya boleh katakan dalam satu-satu masa dia boleh jadi berjerimpit. Maksudnya berlanggar-langgar bahu lah. Itu dalam ramai dia, dalam situasi ramai dia. Tapi sayangnya apa saya katakan tadi, because yang dalam ramai-ramai tu, especially orang Melayu kita ni, kita boleh kira guna jari. Okay, dalam dia berlanggar-langgar bahu tu yang datang, yang nak belajar tentang investment. Okay, sebab dekat situ tuan-tuan puan, apa yang menarik, ada banyak booth-booth daripada all this investment firm yang datang untuk buka, untuk explain, untuk bagi tahu dengan anda macam mana nak bermula, macam mana nak start, apa yang diperlukan. So there's a lot of thing yang ada dekat situ. Bagi saya sangat rugi kalau tak join. It's very saya boleh katakan loss lah. It's a loss if you tak join. Sebab program tu percuma. It's a free program. Bukan membayar pun. Kau kena usaha effort kau. Hari Sabtu, of course, hari Sabtu dan Ahad program tu 2 hari dibuat. Okay, nak hanya datang dan dengar. Kalau ada speaker nak bercakap dan sebagainya, datang dengar. Dan kemudian kalau anda rasa nak pergi ke booth-booth untuk go into lebih deeper, boleh pergi ke all those booths. Kan? Yang benda ni saya dah buat tahun 2013. I've been doing this. Saya dah mula dengan investment fund ni tahun 2013. Itu pengalaman pertama saya. Tapi saya rasa begitu agak sayang sekali lah. Sebab 2025 saya expect dah berbeza lah. Saya expect mungkin orang Melayu lebih ramai, dah start ramai dan sebagainya. Tapi saya agak terkilan kerana saya lihat tak begitu ramai lah. Saya boleh katakan boleh kira guna jari. Especially orang Melayu kita yang hadir tu, saya boleh nampak, saya boleh kira, saya boleh katakan boleh kira, boleh calculate, boleh kira guna jari pun dah cukup. Okay, dah cukup lah berapa orang Melayu yang datang. So saya rasa benda ni kita perlukan lagi pendedahan. Sekejap, saya minum sikit Especially orang Melayu kita ni, saya boleh katakan masih ramai lagi mungkin tak tahu yang mungkin tak ada pendedahan, mungkin teragak-ragak ataupun mungkin tak tahulah. Perkataan saya boleh katakan tak tahu dan tak nak ambil peluang. Sebab dekat dalam market ni, pasaran perempuan saya nak cakap tentang investment pelaburan ni. Okay, there's a lot of opportunity in the market. Ada banyak peluang dekat dalam market. Dan sangat sayang kalau kita sebagai orang Melayu ni kita tidak mengambil peluang lah dengan apa yang ada dekat dalam pasaran ni. Right, so saya rasa begitu sayang. Saya sangat sayang lah. Guys, sambil tu kalau boleh tekan share, tolong tekan button share. Alright, so pengalaman investment saya pagi ni saya nak bercakap tentang pengalaman saya bila saya pergi untuk investment fair 2013 dan saya comparekan dengan 2025 daripada situasi. Saya boleh katakan especially orang Melayu saya boleh katakan kurang lah, tak ramai yang nak. Sebab mungkin especially orang kita suka dengan pelaburan-pelaburan yang mudah, senang, cepat, goyang kaki, goyang kepala semua, income masuk dan sebagainya. Okay, tapi tak nak ada usaha untuk nak belajar, nak tambah knowledge, nak spend time dan sebagainya. So bagi saya sangat rugilah. Dan saya nak ucapkan tahniah lah kepada siapa yang menghadiri. Tapi mungkin ada di kalangan perempuan yang tak dapat nak hadir kerana mungkin ada perkara-perkara lain. Saya faham, I understand lah. Siapa yang tak dapat hadir mungkin ada perkara-perkara lain. Sebab insyaAllah investment fair ni dia bukan sekali ni je. InsyaAllah hopefully dia akan buat untuk sesi-sesi yang seterusnya. Hopefully kita harapkan supaya kalau boleh pergilah. Bagi saya nasihat saya pergi. Sebab permulaan macam mana saya berada dalam industri ini adalah saya bermula dengan investment fair. Jujur saya cakap, macam mana saya bermula dengan program investment fair.
backdated few years back, bertahun-tahun ke belakang sebelum ni. Alhamdulillah, started daripada situ saya capai banyak benda. Saya alhamdulillah, kita dah bantu student saya konsisten berbulan-bulan untuk lepas tak rugi. I've started from that. Saya datang fair, investment fair. Itu permulaan saya dekat dalam industri. Siapa yang tak tahu, ni saya bagi tahu. Permulaan saya dengan dalam industri saham ni, alhamdulillah, macam mana saya boleh jadi pakar dengan apa yang saya buat pada hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, I am pakar dekat dalam apa yang saya buat dalam pelaburan, dalam trading dan sebagainya, adalah kerana saya bermula dengan investment fair. Bermula pada tahun macam saya katakan, saya started 2013. Okay, itu adalah investment fair yang pertama yang saya hadir. Dan of course ada investment fair yang few years lepas tu saya datang juga. Saya datang dan saya bagi saya benda ni adalah peluang untuk kita nak belajar, opportunity untuk kita nak belajar. So sangat sayang kalau kita tak ambil, kita tak ambil opportunity, sebab peluang tu dah terhidang. Macam saya katakan tadi, macam program ni pun, investment fair ni pun dia buat percuma. Okay, you don't need to pay. Anda tidak perlu bayar apa-apa, ia adalah percuma. So datang, hadir, spend time. Pengorbanan anda ada daripada segi duit anda naik kereta ataupun naik Grab, ataupun especially kalau dia buat dekat Mid Valley, boleh naik LRT dan sebagainya. Okay, dan spend time. Pengorbanan anda daripada segi masa lah. Ini apa yang saya sendiri buat dululah. Dan nak lagi tahun 2000, during that time saya masih belajar lagi. Bila saya pergi ke investment fair tu, saya tak silap saya belum habis belajar lagi. Saya dah nak habis belajar, tapi saya belum habis belajar lagi. So saya spend lah kan. Saya belanja lah nak pergi ke investment fair ni, kita kena ada pembelanjaan sikit lah. Jadi saya spend. Sebab apa? Nak belajar. Kita nak buat duit. Kalau anda jenis yang, bagi saya sayang lah kalau you tak nak spend your money for knowledge. Sebab bagi saya, benda yang paling mahal dalam dunia ni adalah ilmu. Duit boleh habis bila-bila masa guys. Duit boleh habis. Tapi kalau you have the right knowledge, anda ada ilmu yang betul untuk buat duit, ilmu tu akan kekal dengan you sampai bila-bila. Spend, belanja untuk knowledge. Bagi saya benda yang sangat tak rugi adalah untuk spend, untuk knowledge, belanja untuk ilmu. Bagi saya itu adalah benda yang sangat bernilai. Because macam saya katakan, okay, duit boleh habis. Duit boleh habis, tetapi ilmu tu tak akan habis. Ilmu tu akan melekat dalam kepala otak you. Dan kalau you tahu cara untuk buat duit habis, you boleh buat duit lagi. Okay, that's the idea you kena faham. Dan ini saya cakap tentang ilmu, kita nak kena spend lah. Macam saya katakan, bila nak pergi investment fair, you have to spend. Daripada segi anda punya perjalanan, daripada segi anda punya masa, berkorban masa dan sebagainya. Itu benda-benda yang anda kena buat lah. You have to do those things lah. Anda kena buat benda-benda tersebut. Okay, tapi insyaAllah saya sangat percaya, kalau kita dah usaha tuan-tuan, insyaAllah Allah akan bagilah. Kita dah usaha sehabis baik, insyaAllah Allah akan bagi. Kita dah bersungguh-sungguh ni, bersungguh-sungguh, insyaAllah mesti akan ada benda yang kita dapat. Alright. Okay, so I think itu je apa yang saya nak share pagi ni. Saya nak share je just short sharing session saja, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah minggu ni mungkin kita akan ada sesi basic technical analysis, yang mana saya pun buat sesi ni, kita buat secara live, secara percuma dekat dalam grup technical analysis mastery kita, Facebook group tutup. Siapa yang belum join, anda boleh pergi dekat ruang komen dan join. Dan kalau kita lihat pergerakan indeks IBM KSI kita semalam, kita nampak very strong rebound. Rebound yang sangat kuat, agak kuat lah yang saya boleh lihat semalam. So kita akan try to follow up apa yang akan berlaku hari ini. So insyaAllah saya percaya akan ada banyak peluang dekat dalam pasaran berdasarkan apa yang berlaku semalam, yesterday apa yang berlaku. So saya rasa sangat-sangat menarik lah. So siapa yang belum join, anda boleh pergi dekat ruangan komen, kita ada pin kan, join kita punya group dan belajar ilmu technical analysis, persediaan untuk kita nak nanti market nak start to fork out ataupun move out balik lah, insyaAllah. Alright, so guys, so itu saja. Thank you so much siapa yang enjoy sesi pagi ni. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum, selamat pagi, kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye bye.